enhance Touch and Go card yang baru ada NFC scan untuk reload kredit ke dalam kad. Link pembelian Shopee boleh cek di description. Selepas beli kad yang baru, cara add kad melalui Touch and Go portal web. Tujuan dia bila expired kad ni, kita boleh claim refund dekat TNG portal web. Syarat dia kena add dulu kad. Open app Google Chrome dekat phone, type Touch and Go, klik login, kemudian masukkan username dan password, klik login, kemudian klik get OTP, 6 digit kod untuk OTP akan dihantar ke email. Cek email, salin balik OTP kod ni, masukkan dekat sini. Kemudian klik verify. Akan keluar dashboard macam ni. Boleh scroll kat bawah. Boleh scroll kat bawah, ada list kad yang pernah kita add. Kad Touch and Go yang lama dah expired 2024, sekarang 2026. Balance kredit masih ada RM22 lebih lagi. So saya dah berjaya claim refund lah. Untuk kad yang baru, kita kena add juga. Untuk in the future, kalau kad tu expired, kita boleh claim refund melalui portal website Touch and Go. Kemudian untuk add card, klik dekat menu color biru ni. Dekat bahagian sini, card and charm. Klik add card. Kemudian masukkan serial number yang ada dekat kad Touch and Go yang baru. Klik submit. Ini contoh enhance Touch and Go card yang baru. Ada NFC scan untuk top up dan reload kredit masuk dalam kad Touch and Go. Dekat kad ni ada serial number lah, salin balik. Link pembelian kad ni boleh cek di description. Masukkan kad serial number, klik submit. Kemudian kad sudah berjaya didaftarkan. Klik done. Kemudian akan keluar macam ni. Active tab ni, kad yang aktif lah. Kita baru add kad yang baru tadi. Make sure serial number sama. Dan status aktif. Kemudian untuk info lanjut, swipe dari kanan ke kiri kat bahagian table ni. So akan ada info di sebelah kanan ni. Swipe dari kanan ke kiri kat bahagian table. Kat sini akan keluar info lanjut lah bila kita swipe. Klik view transaction untuk tengok transaction. Untuk setiap transaction akan update dekat portal ni dalam masa 48 jam. Kemudian data transaction akan disimpan hanya untuk 12 bulan daripada date of transaction. Contoh kat sini, pilih start date, pilih end date, klik search. Kemudian akan keluar transaction result lah. Scroll ke bawah. Kat scroll ke bawah ni, dia akan tunjuklah transaction history. Untuk info lanjut, boleh swipe daripada kanan ke kiri. Info dia ada sebelah kanan table ni. Swipe kanan ke kiri. Ini info ditunjuklah transaction amount semua. Kemudian kalau nak generate PDF, boleh klik dekat PDF tu lah. Ni bila kita klik kat PDF akan keluar macam ni. Boleh save juga. Detail dia boleh baca sendirilah. Next, untuk view aktif dan inaktif kad yang sudah expired. Klik dekat menus bahagian atas sebelah kiri color biru tu. Kemudian klik view card. Kemudian akan ada tab aktif dan inaktif tab. Untuk aktif tab, dia akan list lah display kad yang aktif. Yang tadi saya baru tambah satu kad. Macam ni rupa dia. Kalau untuk info lanjut dekat table ni, boleh swipe daripada kanan ke kiri. Info dia ada sebelah kanan. Ni saya dah swipe. Akan ada info macam ni lah, expiry date semua. Untuk view inactive card ataupun card yang sudah expired, dia tab dia sebelah active card. Tadi kita view active card. Sekarang kalau kita nak view inactive card, kita klik kat sini, dia akan list down lah.
Okay, macam saya contoh ada satu kad yang sudah expired. Saya dah claim refund pun dah berjaya. Okay, kat sini balance RM22 lebih. Okay, saya sudah claim refund. Duit pun dah masuk ke dalam Touch 'n Go e-wallet. Okay, untuk info lanjut, dekat table ni boleh swipe daripada kanan ke kiri. Info dia sebelah kanan table ni. Okay, lepas dah swipe, ada button untuk view transaction. Boleh klik kalau nak view transaction. Okay, next, cara refund baki kad Touch 'n Go yang expired. Okay, lepas, contohlah kita dah add kad yang baru ni. 2026 nanti contoh 2033, kad tu dah expired kan. Lepas tu masih ada balance lagi. Okay, kita boleh claim balance tu. Syarat dia kita kena add kad dulu dekat Touch 'n Go portal. Lepas tu cara nak claim refund ni macam ni. Okay, dekat menu atas color biru tu, klik. Kemudian klik refund request. Kemudian masukkan kat drop down menu tu, pilih card termination lah. Untuk card yang dah expired, pilih option card termination. Kemudian follow instruction sampai habis. Okay, contoh untuk view refund history. Okay, sama juga, pergi dekat bahagian kiri atas biru menu tu. Kemudian dekat sub menu pilih refund history. Okay, dekat refund history ni ada list lah. Yang mana kad yang pernah kita request refund, yang mana yang dah approve, yang mana yang kena reject, semua display kat sini. Okay, sama juga untuk dekat bahagian table ni ada lagi info sebelah kanan. Okay, kalau nak tengok info tu, swipe daripada kanan ke kiri. Info yang sebelah kanan tu dia akan display lah. Okay, ini contoh saya dah swipe. Ada keluar detail macam ni. Okay, yang pertama saya request refund, dia reject. Sebab dia nak minta saya upload 3 dokumen lah. Satu Touch 'n Go card yang lama, gambar yang ada serial number. Kemudian kedua my card. Kemudian selfie gambar kita dengan pegang my card. Saya dah hantar ketiga-tiga dokumen tu. Lepas tu baru successful lah request yang kedua. Boleh klik view detail untuk tengok maklumat lanjut. Okay, ini contoh lah. Okay, refund yang dah berjaya, successful. Refund amount RM22. Kemudian untuk masa request refund tu, dia akan minta e-wallet account number lah. E-wallet account number ni kena isi nombor phone yang kita link dengan Touch 'n Go e-wallet kita. Tapi jangan isi kepala depan kosong tu. Contoh nombor phone 011 23456789. Okay, kita key in tanpa kosong kat depan tu. Hanya key in 11 dan the rest number yang kat belakang tu. Okay, next. Untuk check refund masuk, kena buka app Touch 'n Go e-wallet dekat phone. Okay, contoh dah buka. Pergi dekat transaction, klik kat situ. Okay, kat sini ada list lah transaction yang kita buat. Okay, contoh Touch 'n Go card yang berjaya sudah dapat refund RM22 lebih ni. Okay, saya submit refund dekat portal. Date dia 29/4/2026. Okay, duit masuk dekat Touch 'n Go e-wallet 5/5/2026. So almost seminggu lah baru masuk. Kemudian 2 hari kemudian baru dapat email mengatakan refund sudah approve lah, daripada email daripada Touch 'n Go lah. Okay, submit refund 29/4, refund masuk 5/5, email notification 7/5. Okay, selesai.